Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat malam saya ucapkan kepada seluruh barisan penyokong dan penonton yang sedang menyaksikan perarakan masuk Hari Perlawanan Liga Wanita Nasional musim 2026, diikuti oleh para pemain dari pasukan Kelana United dan juga Kuala Lumpur FA yang sedang menuju ke tengah padang pada ketika ini. Siti Nabila, satu lorongan daripada Khalida membebaskan Nabila di bahagian atas. Nabila meneruskan kemarahan, hantar ke tengah. Cantik gerakan ini. Satu sentuhan mudah bermula daripada Siti Nur Khalida yang bijak membebaskan Siti Nabila di sebelah kanan. Sebelum menghantar bola itu ke tengah, ada satu tampanan dan tapping mudah. Siapa lagi kalau bukan Giovanna Cardoso? Itulah keraian yang kita nanti-nantikan. Keraian samba daripada Giovanna. Lihat bagaimana bermula daripada Khalida kepada Nabila, melarikan bola ke dalam kawasan kotak penalti, hantar ke tengah. Dengan satu teknik dan ketenangan itu cukup untuk memasukkan bola itu ke dalam jaring gol pasukan Kuala Lumpur. Sekaligus 1-0. Sudah pun berubah keputusan di Stadium MPAJ walaupun permainan baru saja bermula. Permainan Dia Adin dengan satu hantaran cemerlang untuk Maria ataupun Giovanna yang melakukan aksi akrobatik itu. Acahan dan percubaan masuk. Cantik gerakan ini. Oh, what a goal by Kelana United. Walaupun libasan pertama dari Giovanna tidak mengena, ada sambutan di belakang beliau daripada Riva Octaviani yang bijak mengukur kedudukan penjaga gol sebelum melepaskan rembatan betul-betul melewati ataupun betul-betul di bawah palang gol. Ia masuk untuk angka 2 buat pasukan Kelana United melebarkan kedudukan semasa. Lihat bagaimana lencongan itu. Oh, cantik. Jaringan yang cukup berkelas tinggi menewaskan Farah Shakira, penjaga gol Kuala Lumpur. Jangkauan yang tidak terduga. Bola itu masuk. Dia Adin ke tengah untuk Liana. Di sebelah kiri Reva menanti. Reva yang berada di hujung sana. Cantik gerakan ini. Peluang mudah. Dan itu adalah jaringan semestinya yang kedua pribadi untuk pemain penyerang pasukan Kelana United. Lihat bagaimana vision yang dimiliki oleh Liana sebentar tadi. Melihatkan ada ruang yang cukup selesa di hujung sana. 3-0, masih lagi kedudukan yang selesa untuk Kelana United. Sekali lagi kita saksikan bagaimana bermula dari Liana Sobri, pemain tengah kebangsaan yang bijak mengumpankan bola itu ke bahagian hadapan. Satu larian deras dari arah belakang, memintas pemain pertahanan sebelum melakukan satu placing yang berjaya masuk. Yang dibawa masuk Fazira Sani. Di separuh masa yang kedua meneruskan kemarahan. Hantaran kaki kiri. Cantik gerakan ini. Dan ia gagal disudahkan. Ini mungkin satu peluang lagi untuk Kelana. Lihat bagaimana rembatan jauh dilepaskan. Dan tamat aksi untuk hari perlawanan pertama, minggu pertama saingan Liga Wanita Nasional musim 2026. 3 mata berjaya diraih oleh pasukan Kelana United dalam satu perlawanan yang cukup mendebarkan selama 90 minit. Akhirnya kemenangan 3-0 dinoktahkan oleh pasukan Kelana United hasil 2 jaringan daripada Giovanna ataupun Riva Octaviani dan 1 daripada Giovanna.